Hai guys, welcome back to my vlog. Ini Mia dan Tasha. Kita orang nak review makanan. Sedap je weh, bau dia weh. Jom kita makan je weh. Sedap dah, tak sabar. Mia, hati-hati lah. Gelas besar macam tu tak nampak ke? Aku rasa tak tahu lah, macam gelap dekat sebelah mata kepala. Jadi dia kurang. Gelap? Tapi kat sini terang kot. Dah berapa kali dah saya perasan kau buat silap macam ni? Kau okey tak Mia? Dari tadi kita masuk, aku tengok kau asyik nampak orang dari tepi je. Aku tak tahu lah weh. Aku punya pandangan macam gelap, macam sempit. Aku rasa macam tengok terowong. Dia macam gelap macam tu. Weh, ni tak boleh biar ni. Jap ni aku call kakak aku ya. Dia kan doktor mata. Mia, simptom yang kamu cakap tu atau tidak perasan di sisi peripheral vision makin hilang ialah salah satu amaran awal glaukoma. Glaukoma? Itu bukan ke penyakit orang tua bukan je? Tak semestinya glaukoma ini merupakan pencuri penglihatan. Tekanan yang tinggi akan rosakkan saraf mata tanpa rasa sakit. Kalau terlambat, pandangan boleh gelap. Baik kamu buat pemeriksaan segera. Okay guys, asalnya nak buat food review, tapi kesihatan mata lagi penting. Kena sentiasa berjaga dengan kawan-kawan kita. Saya dah sedar sekarang betapa pentingnya kesihatan mata. Jadi, korang jangan lupa untuk cek mata sebelum terlambat. Kesedaran adalah kunci utama. Betul, sudah sebelum gelap dapatkan rawatan dan pemeriksaan di klinik atau di hospital. Bagi mereka yang berada di Keningau boleh dapatkan pemeriksaan di klinik mata, hospital Keningau atau hubungi nombor yang tertera.